Yang keduanya, di Kudat ini kita ada pelabuhan yang mendalam. Jadi dalam manifesto tuan-tuan, Barisan Nasional jika diberikan peluang nak membina semula pelabuhan kita. Kalau kita melihat kepada semua DUN, 71 DUN yang berlawan kali ini, bukannya semua DUN ada seperti di Kudat. Keistimewaan kita ialah kita mempunyai satu lokasi potensi yang begitu baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh dibangunkan sebagai pusat hub ekonomi Sabah, tertera dalam manifesto ini. Jadi kalau kita bertanding di DUN-DUN yang lain, tak boleh. Tak ada janji-janji seperti itu. Sebab itulah kelebihan Kudat kita. N1 sampai N4, khususnya Tanjung Kapur, kerana memang di sinilah pelabuhan kita berada. Di sinilah lapangan terbang berada di sini. Jadi jangan kita tidak mengambil peluang kali ini untuk kita memangkah Barisan Nasional membantu seperti mana saudara Wang berkata, kita memberikan satu kerusi kepada Sabah Barisan Nasional untuk kita memerintah. Boleh? Boleh.